berada di booth Yamaha di Malaysia Auto Show 2025 ni. Kat sini ada pelancaran model terbaru iaitu S-Max dan juga T-Max yang baru. So untuk S-Max ni tak banyak perbezaan daripada segi luaran. Dia ada beza dekat bahagian windshield, boleh adjustable. Ini windshield adjustable pada bahagian sini. So kita select dekat meter ni windshield, kita boleh adjust dia naik turun. Ni windshield dia. Dan juga perbezaan dia pada paparan meter dia, meter ni pun dah berbeza. Dan juga ada penambahbaikan sikit pada bahagian sistem elektronik dia, dia punya TCS. Dia lebih bagus lah daripada yang sebelum ni. So untuk yang T-Max ni pula, yang T-Max ni ada sedikit perbezaan pada bahagian rupa luaran dia. Pada bahagian depan ni, dia facelift sikit lah. Dia dah beza sikit dekat bahagian lampu ni. Dan dia punya pada bahagian rim, dia dah ada color chrome pada sisi rim dia ni. Yang lain-lain perbezaan dia adalah pada bahagian sistem elektronik dia. Dia ada cornering ABS. Lepas tu ada emergency stop system yang baru. Dan dia punya Garmin dia kata Garmin dia ada bagi free. So itu je lah.